Tetapi Suresh yang terjaga dari tidurnya nampak sesuatu yang Rajan tidak perasan. Papan tanda itu lama, sangat lama. Cat hampir habis terkopek dan di bahagian bawah papan tanda, dalam gelap yang tipis, ada tulisan lain, lebih kecil, hampir tidak kelihatan. Suresh codongkan badannya ke hadapan untuk baca. Dia tidak dapat habiskan bacaannya. Sebab pada masa itu, Rajan sudah belok kanan dan kereta sudah bergerak semula. Suresh duduk balik. Dia tidak cakap apa yang dia hampir baca. Dia tidak mahu buat orang lain risau. Tetapi kemudian dalam siasatan polis selepas tragedi itu, Suresh cerita apa yang disempat baca sebelum kereta bergerak. Dua perkataan dalam bahasa Kerala yang bermaksud jangan lalu.